Dewan. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan media atas kehadiran di sidang media DAP 60. Untuk makluman rakan-rakan media, hari ini merupakan birthday DAP 18 Mac. Jadi adalah genap umur kita 60 tahun. Sempena ulang tahun ke-60 Perubahan Parti DAP pada hari ini melancarkan satu sambutan yang bertemakan Malaysia untuk rakyat Malaysia. Dan sambutan ini merupakan usaha untuk menghayati perjalanan panjang dalam perjuangan parti serta untuk menggambling dan menyuntik semangat baru kepada generasi pada hari ini membina sebuah negara Malaysia yang lebih adil, inklusif dan makmur. Seperti yang kita sedia maklum, keadaan dan kedudukan DAP pada tahun 2026 adalah jauh berbeza dengan dekat-dekat sebelum ini. Hari ini DAP bukan saja memikul amanah sebagai parti kerajaan di peringkat negeri, malah juga di peringkat persekutuan. Dan di tengah-tengah krisis geopolitik, geoekonomi global yang kini kian sengit dan mencabar, peranan DAP untuk mengemudi kestabilan negara menjadi semakin penting. Sewaktu Kongres Kebangsaan Parti ke-18 yang lalu, Setiausaha Agung DAP Saudara Anthony Loke telah mengilhamkan aspirasi DAP sebagai sebuah parti pembina bangsa ataupun nation builders yang berteraskan nilai-nilai bangsa Malaysia. Selaras dengan segala hal tuju tersebut, maka CEC telah memutuskan untuk menetapkan Malaysia untuk rakyat Malaysia sebagai tema rasmi ulang tahun ke-60 ini. Dan tema ini membawa dua mesej utama. Pertama, kesetiaan kepada prinsip perjuangan asal dan menegaskan semula kepada semua ahli bahawa prinsip asal perjuangan tidak boleh berubah. DAP akan kekal sebagai sebuah parti untuk rakyat marhain, membela nasib golongan pekerja, peniaga kecil, penjajah serta golongan rentan, khususnya mereka yang tertindas. Keduanya, prinsip parti juga merupakan kompas kepada projek pembinaan bangsa yang diilhamkan oleh Saudara Setiausaha Agung. Dia akan menjadi panduan ataupun pedoman bagi setiap ahli DAP, khususnya mereka yang berada dalam kerajaan, agar sentiasa meletakkan prinsip ini sebagai asas kepada pembinaan bangsa. Secara sebagai mukadimah, maka jawatan kuasa penganjur DAP 60 yang dipengerusikan oleh saya pada hari ini, kita melancarkan pertama sekali logo rasmi DAP 60 dan keduanya laman web atau laman sesawang dap60.my. Laman ini akan berfungsi sebagai wadah ataupun platform portal utama untuk orang ramai, khususnya ahli-ahli parti, untuk mengikuti perkembangan program sepanjang tahun ini serta mengimbas kembali sejarah perjuangan parti sepanjang 6 dekad. Antara program-program utama atau aktiviti utama sepanjang tahun DAP 60 ini termasuklah program ini sudah berlangsung. I'm just listing out, saya hanya senaraikan program-program utama ya. Pelarian di Action Run yang menjadi the first event dilaksanakan ataupun dianjurkan pada bulan Disember 2025 yang lalu sebagai memperingati kemenangan pengasas DAP Saudara Dr. Chen Man-hit Mendiang di Dun Rahang Negeri Sembilan pada tahun 1965. So that was the kickstart event pada Disember tahun lalu. Keduanya akan ada satu perhimpunan pelancaran DAP 60 di Bukit Mentajam, Pulau Pinang pada bulan April bulan depan tahun ini. Ketiganya roadshow ataupun jerayawara di seluruh negara oleh Saudara Setiausaha Agung bermula bulan April sehingga bulan Julai tahun ini. Ketiga, inisiatif pembina bangsa ataupun Nation Builders Initiative. Ini merupakan satu boleh dikatakan kursus pendidikan politik dan dasar yang akan dianjurkan. Targetnya anak-anak muda akan berlangsung dari bulan Mac yang bulan ini sehingga hujung tahun ini. Dan batch pertama telah pun
hampir selesai menjalani kursus tersebut. Sudah selesai. Antara pengelolanya ialah Saudara Howard Lee. Dan seterusnya sudah tentu 712 persidangan tahunan parti yang bakal diadakan pada bulan Julai nanti. Kita juga bakal menganjurkan sebuah pesta demokrasi di bulan Ogos, dan akhirnya acara kemuncak DAP 60 akan berlangsung di Ibu Kota pada 20 September nanti. Jadi sepanjang tahun ini akan ada pelbagai lagi aktiviti, khususnya pendidikan politik, kesedaran politik, program untuk anak muda, program seni, sukan, pameran sejarah dan perjuangan perjalanan parti yang akan dianjurkan di seluruh negara sepanjang tahun ini. Segala maklumat lanjut akan dikemaskini dari masa ke semasa melalui laman web rasmi DAP 60. Soalan? Jelas sangat. Nak bergambar dulu. Gambar. Yeah, I just touch a bit in Chinese lah, just in case the Chinese is. 各位亲爱的媒体的朋友们，谢谢大家今天出席我们的这个记者招待会。首先，今天3月18日是我们行动党的生日，今天就是我们创党第60周年。那么配合成立60周年行动党今日启动以马来西亚人的马来西亚为主题的党庆活动。那么今年的党庆将在全国各地、全国各州展开一系列的活动，回顾行动党一路走来的奋斗历史，同时激励青年的这个世代共同努力建设一个更加公平、更加包容、更加繁荣的马来西亚。那么之前在第18届的全国代表大会上，行动党秘书长陆兆福同志有提出，行动党必须以马来西亚民族为核心理念，做一个建设国家 nation builder 的一个政党。那么配合11方向，那么行动党中委3个礼拜或2个礼拜前决定，以马来西亚人的马来西亚作为60周年的主题，以传达2个重要的信息。第一，就是创党初衷绝不动摇，我们行动党将继续为人民、为民发声，捍卫劳动者、小商贩及弱势群体的权益。那么第二，这个党的初衷理念是应该作为建国的指南针 ，Compass of Nation Building。那么今天行动党60周年党庆筹委会也同步推介了第一60周年的党庆官方标志。那么第二，我们的官方网站就是在 DAP60.my。接下来，行动党整年里面将会在全国各地主办一系列的活动，包括政治教育、青年活动、艺术与体育的项目，以及党史档案的展览。那么更多活动的详细资料将通过 DAP 官网可以更新。谢谢大家。You said that this is an effort to appreciate the party's long journey struggle while instilling a renewed spirit among younger generations to build a future that's more inclusive. But critics often say that DAP struggles with
Malays voter trust. So how do you see this initiative addresses that gap? Sudah tentu atas dasar mungkin isu-isu yang bukan dalam kawalan parti termasuk hegemoni politik pada masa lalu, maka mungkin imej DAP di kalangan sebahagian pengundi Melayu tidak begitu idealistik. Tetapi kita boleh lihat dalam dekat-dekat terbaru ini, the last few decades, penerimaan DAP oleh bukan saja masyarakat Melayu tetapi masyarakat Malaysia berbagai kaum semakin terselah, khususnya apabila DAP juga telah mengemukakan calon-calon dalam pilihan raya yang terdiri daripada rakyat Malaysia berbagai kaum, bukan saja kaum Melayu. Malah kita nampak today we have Iban, Deputy Minister, Bidayo, sorry, Saudara Modi Bidayo, Deputy Minister. Juga kita ada Senator dari kalangan masyarakat Sabah dan Sarawak. Jadi ini merupakan pegangan parti. DNA parti adalah jelas bahawa kita memperjuangkan seperti yang disebut dalam tema ini. Tema ini sebenarnya dalam lagu kita, memperjuangkan Malaysia untuk rakyat Malaysia. Dan bila kita kata rakyat Malaysia, tak kira kaum dan agama. Pemimpin-pemimpin kita, termasuk saya sendiri, sering membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tak tanpa melihat kepada warna kulit ataupun pegangan agama. Jadi saya rasa rakyat mempunyai kebijaksanaan untuk menilai pendirian, prestasi dan kerja-kerja oleh DAP yang membuat keputusan. Okay. We can ask different questions. Different from just now, but on the same topic, okay? Your ministry stuff. Ministry later. Parti event. Ada lagi soalan? Kalau tidak, mungkin kita terima kasih semua rakan-rakan media. Bagi student yang This is the official logo. There is an explanation of the logo. Maybe you can give it to the media.